Hai, Assalamualaikum. Saya terpanggil untuk jawab komen ni. Sampai sekarang tak dapat nak jawapan. Dalam luggage diorang bawa masa penyingkiran tu kosong ke atau memang ada baju betul-betul yang tersingkir tu? Hahaha. Okey, untuk AF lain saya tak tahu, tapi untuk AF1 memang setiap minggu kita kena kemas beg. Memang beg yang diletak di atas tu adalah beg pelajar yang tersingkir. Cuma saya dengar lepas AFF yang akan datang tu, dia letak je beg siapa-siapa dekat tu serandom. Lepas tu bila orang tersingkir dia bagi beg yang betul lah. Tapi memang betul kita AF1 setiap minggu memang beg kita kena kemas keluar daripada akademi tu, memang kena pack. Masuk minggu yang ketiga kita orang dah tak keluarkan dah baju-baju dalam beg sebab tahu tiap-tiap minggu kena pack beg bawa pergi konsert. Dan siapa yang tersingkir itulah beg yang kita ambil dan kita akan terus keluar. Kita memang tak akan jumpa dah kawan-kawan kita kat Akademi Fantasia tu sampailah Akademi Fantasia tu habis. Okey, moga menjawab persoalan. Program realiti Akademi Fantasia sudah melabuhkan tirai sejak 10 tahun lalu, namun masih ada beberapa perkara kekal misteri sehingga ke hari ini. Ini termasuklah tentang bagasi yang dibawa peserta setiap kali berlakunya penyingkiran. Ramai tertanya-tanya sama ada beg yang diserit keluar selepas pengacara Datuk Aznil Nawawi mengumumkan peserta tersingkir adalah milik sebenar mereka atau sekadar mock-up. Tampil menjelaskan rasa ingin tahu netizen, penyanyi dan pengacara Nana Mahazan mendedahkan peserta sentiasa membawa bagasi sebenar mereka ketika ke atas pentas. Nana atau Nurul Hana C. Mahazan, 43, yang merupakan peserta Akademik Fantasia musim pertama, AF1, pada 2003 berkata mereka sentiasa bersedia mengemas beg masing-masing apabila tiba malam persembahan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.